Anda pengarah syarikat tapi rasa cukai peribadi makin tinggi. Kalau tak rancang, pendapatan anda boleh kena cukai sampai 30%. Ambil gaji rendah dan ambil dividen. Ambil gaji minimum sahaja sebab gaji kena PCB dan potongan lain. Selebihnya ambil keuntungan sebagai dividen sebab dividen biasanya tak kena cukai langsung bawah sistem single tier. Kalau pun kena hanya 2% ke atas lebihan RM100,000. Itu pun kalau dividen yang diterima lebih daripada RM100,000. Sedangkan dengan gaji dan lain-lain pendapatan tambahan boleh kena sampai 30%. Kedua, take advantage dengan benefit in kind. Sebab, contoh kalau dapat kereta syarikat, pastikan umur kereta lebih 5 tahun. So, dapat diskaun 50% ke atas PIK value. Kalau syarikat bayarkan bil telefon, minta buka line atas nama syarikat dan bukannya atas nama pengarah ataupun pekerja. Bila syarikat bayar, itu dah jadi kos operasi syarikat. Anda tak perlu bayar dari poket sendiri dan juga kurangkan cukai syarikat. Ketiga, buat holding company. Kalau syarikat anda makin berkembang, boleh buat syarikat hidup. Dividen antara syarikat tak kena cukai dan anda sebenarnya boleh kawal bila nak ambil duit sebagai pengarah. Keempat, gunakan potongan individu seperti bayar KWSP sukarela, boleh dapat dividen lagi. Ambil takaful, simpan dalam SSPN, semua ni bagi pelepasan cukai individu sama ada secara total ataupun mengikut had pelepasan maksimum yang dibenarkan. Potongan ini bantu turunkan jumlah cukai yang anda perlu bayar. Kalau kita rancang dengan bijak, boleh jimat banyak secara sah. Nak lagi tips macam ni? Jangan lupa like, share dan follow saya.